Mula-mula aku ingatkan leceh tau nak pasang kain JDM style ni. Rupa-rupanya senang je guys. Korang tengok ni dah siap dah pasang. Cantik kan? Hari ke-35 projek wajah karat. Let's go. Lama betul lah tak menghadap wajah ni. Sorry lah guys kalau sidai lama sikit. Aku ada kekangan yang tak dapat dielakkan. Tapi hari ni kita comeback balik guys. So guys, macam yang korang tahu kan, cover pillar ni aku dah spray sebelum ni tau. Tapi rasa bosan pula nampak hitam kosong macam ni je kan. So aku pun decide nak pasang kain ni guys. Aku ambil design yang simple je, warna hitam ni guys. Okay, untuk memudahkan proses nak tampal stiker ni, kita cabut dulu cover pillar ni. Lepas tu kita ukur agak-agak macam ni je guys. Asalkan ada lebihan dekat bahagian tepi ni. Lepas tu gunting and then dah boleh tampal dah. Untuk tampal stiker ni adalah tool yang dibagi sekali untuk memudahkan kerja korang. Nak tampal ni bagi aku taklah susah untuk orang yang first time buat. Lepas dah tampal, dekat bahagian tepi-tepi ni ada lebihan tau. So korang potong je. Okay, so dah siap dah guys. Dah boleh pasang balik. Lepas dah pasang ni lah hasil dia. Bila dah balut dengan kain ni, nampak lagi kemas, betul tak? Okay guys, aku rasa tu je untuk video kali ni. Kalau korang berminat untuk dapatkan kain balut ala-ala JDM ni, korang boleh pergi je dekat beg kuning yang aku dah letak tu. Okay lah guys, jumpa korang dalam next video. Ciao.